bercakap tentang rasuah di sebuah negara di mana rakyatnya sudah dapat menerima dan menjadi budaya hidup pada bawah hingga ke atas. Kerana lama bertapak dan berkarat, melekat, sukar untuk dikikis dari jiwa masyarakat dan pengamal-pengamalnya. Jadi apabila pemerintah atau kerajaan, pemimpin mencuba untuk melawan rasuah, menghapuskan rasuah, mereka akan ditentang habis-habisan dari segenap penjuru, hatta yang berada di sekitar pemimpin itu sendiri. Ini yang menunjukkan betapa dahsyatnya budaya rasuah ini, amalan rasuah ini yang merosakkan negara. Jadi, adakah pendapatan dari hasil rasuah itu halal? Rasuah itu sedekah? Fikir-fikirkan.